Satu keputusan mahkamah baru-baru ini menarik perhatian ramai, melibatkan usahawan terkenal Alif Shukri. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur telah memerintahkan beliau membayar ganti rugi sebanyak RM250,000 kepada bekas Menteri Abdul Kadir Sheikh Fadzir. Kes ini berkait dengan dakwaan fitnah melibatkan isu hutang pelaburan yang nilainya mencecah puluhan juta ringgit. Keputusan tersebut dibuat oleh hakim selepas mahkamah bersetuju dengan tuntutan yang difailkan oleh pihak plaintif. Bukan itu saja, Alif Shukri juga diarahkan untuk membayar kos tambahan sebanyak RM50,000. Lebih berat lagi, mahkamah turut menetapkan beberapa arahan penting. Antaranya, beliau dilarang untuk mengeluarkan atau menyebarkan semula kenyataan yang dipertikaikan, sama ada secara peribadi atau melalui wakil. Semua kandungan yang berunsur fitnah juga perlu dipadam daripada mana-mana platform media sosial dalam tempoh 7 hari dari tarikh perintah dikeluarkan. Dan bukan sekadar itu, beliau juga perlu memberikan agujanji secara bertulis bahawa perkara seperti ini tidak akan berulang lagi pada masa akan datang. Kes seperti ini secara tak langsung jadi peringatan bahawa setiap kenyataan yang dikongsi, terutama di media sosial, boleh membawa kesan besar. Kadang-kadang, satu ayat yang ditulis boleh berakhir di mahkamah. Dan bila keputusan dah dibuat, bukan saja melibatkan wang, tapi juga reputasi. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.